Hello guys, so saya nak cerita sikit mengenai BTS, apa yang behind the scene, apa yang kita sedang buat di Kota Mersing untuk idola tahun 2026. Okey, terlebih dahulu saya akan mulakan dengan macam mana sekalipun adalah ChatGPT dan Gemini untuk kita pitch apa saja idea kita, dan kita suruh dia structurekan dia punya storyboard, angles, type of apa orang kata, type of camera, lens dan sebagainya lah, supaya video yang bakal kita prompt dapat dihasilkan hampir sama yang macam kita nak. Tapi seperti yang saya cuba buat, paling berjaya sebenarnya kita gunakan ChatGPT lah. ChatGPT memang sangat-sangat berjaya. So saya galakkan gunakan ChatGPT untuk datang. So selepas saya dah prompt apa semua benda ni, dan saya copy terus masuk ke dalam segala bahan-bahan saya buat lah ke dalam drive saya. So kat sini saya buat first kali saya buat dia punya model dululah sebelum saya prompt. Every model mesti ada karakter. For every karakter semua ada gambar dia kat sini. Setiap karakter yang ada dalam video. And then soundtrack, environment setup dengan set design. Dekat mana tempat tu berlaku, kawasan scene tu berlaku dekat mana. So dekat situ kita akan buat. Then there is administration ni untuk pendaftaran lah. Click view AI. Dan yang saya dah nilai. Jadi saya tunjuk video AI saya. So VO pun ada. Semua ni kita tempatkan dalam satu drive lah. Senang saya nak tarik masa saya edit nanti. Now we go to the tempat saya, orang kata apa, ini ChatGPT lah. Saya gunakan ChatGPT lah sebenarnya, sebab ChatGPT ni ayat dia lagi bagus, dia lebih detail sebenarnya, dan ayat dia mudah melekat kepada prompt Higgsfeld dan Seedance. So kejap saya terus pergi kepada Higgsfeld. Tu dia. So dekat Higgsfeld sekarang saya gunakan Cinema Studio lah yang berkuasakan Seedance kat situ. So saya masukkan semua kat sini. Ni dia punya, nak masukkan apa, dia punya prompt. So masukkan kat sini semua. Pastikan juga kita bagi karakter dan model-model yang kita dah buat lah kat sini. So kita tengok tu dia yang kita dah masukkan. Benda ni kita dah buat siap-siap masa kat Gemini ataupun ChatGPT. Lepas tu kita gunakan model ni supaya orang, watak karakter yang ada dalam ni dia lock, tak akan berubah muka dan sebagainya lah. Sebab kita buat dia punya profile shade, ataupun ada certain orang pandang profile Bible. So gambar-gambar poli ke mana ke boleh generate siap lah. Right. So then barulah saya, apa orang kata, barulah kita generate. So generate macam ni. So barulah kita dapat contoh-contoh video dia. Macam ni. So inilah video dia tuan-tuan. Right. So tu dia punya tu. So kat tepi ni dia punya information lah, apa-apa yang kita nak buat, download dan sebagainya. So far itu bahagian yang penting. So bahagian-bahagian lain ni saya ni one of the kawan saya yang terhebat sedang buat apa? Dia sedang buat poster guys. Nampak tu? Poster. Untuk kita letakkan di muka depan YouTube dan sebagainya. Right, itu saja. Tak ada apa yang menarik lagi. So enjoy the video. Bye bye. Dah.